Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashraf Rizky bin Muhammad Asnul dari kelas tahun 6 Arif. Hari ini saya akan memberitahu satu buku yang bernama Koleksi Buku Cerita Kanak-Kanak. Di dalam buku ni terdapat pelbagai kisah yang menarik dan boleh membuat anda teruja untuk membaca. Saya akan menceritakan salah satu kisah di dalam buku cerita ini yang bertajuk Raja Rimba dan Sang Arnab. Dia menceritakan semua haiwan takut kepada Raja Rimba kerana sikap Raja Rimba yang suka membuli haiwan-haiwan lain. Pada suatu hari, Sang Arnab ingin menyelamatkan semua haiwannya dan dia pun ingin memberi pengajaran kepada Sang Raja Rimba. Dia mengatakan kepada Raja Rimba yang terdapat singa dan haiwan lebih kuat daripadanya. Jadi Raja Rimba pun marah dan ingin membunuh singa yang dikatakan itu. Sang Arnab pun membawa Raja Rimba ke tempat yang terdapat, konon katanya terdapat singa yang kuat itu. Raja Rimba pun mereka pergi ke sebuah perigi dan ternampak dan Raja Rimba ternampak seekor singa yang sangat besar dan sangat menggerunkan daripadanya. Dan dia tak tahu itu hanyalah bayang-bayangnya. Lalu dengan niat ingin membunuh singa itu, dia pergi masuk ke dalam perigi itu dan membunuhnya, tanpa dia sedar yang itu sebenarnya hanyalah bayang-bayangannya. Dan akhirnya Sang Raja Rimba pun mati kelemasan dan semua rakyat haiwan pun bergembira. Jadi pengajaran untuk cerita ini adalah orang yang gopoh ialah selalu orang yang gopoh ialah orang yang rugi. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.